Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konvensyen riset baru saja berakhir, disempurnakan perasmian penutupannya oleh Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS. Jadi tepat jam 5 sebentar tadi sudah pun berakhir sidang media dan kita melihat sambutan yang begitu meriah. Sudah pasti ia menandakan bahawa satu penanda aras yang cukup kuat bahawa gerakan riset ini yang kemudiannya diisytiharkan nama parti yang baru iaitu Parti Wawasan Negara mendapat sambutan daripada pengikut-pengikut yang saya pasti pengikut-pengikut Datuk Seri Hamzah sendiri, tapi ia juga satu alternatif baru kepada mereka yang ingin melihat suatu gerakan yang baru yang sudah tentu akan membantu momentum Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Robi, boleh komen sikit apa hal 7 PM selepas ni? Sebab adakah Parti Wawasan Negara akan masuk? Ramai nak tanya, adakah bersatu akan ditendang atau apa? Saya tidak boleh memberi komen bagi pihak Parti Wawasan Negara, tetapi sebagaimana yang disebut oleh Datuk Seri Hamzah tadi bahawa Parti Wawasan Negara akan terus bekerjasama dengan PAS, sudah tentu semua dapat memberikan satu tekaan dan mengagak dengan pasti Parti Wawasan Negara akan memohon untuk menyertai Perikatan Nasional. Soal apa yang terjadi pada Bersatu, saya kira itu sudah tentu akan diputuskan dalam mesyuarat yang akan datang, sama ada Bersatu masih mahu mengekalkan diri dalam Perikatan Nasional ataupun akan memohon untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Kita akan tengoklah macam mana, tapi yang pasti PAS, gerakan dan MPP bersedia untuk berada di satu wadah yang sama. Hari ini kita melihat kehadiran Presiden gerakan. Ia bukan satu kehadiran semata-mata, tapi ia satu simbolik bahawa pelancaran Parti Wawasan Negara dan gerakan riset ini disokong ataupun diberikan support oleh Parti Gerakan. Jadi sudah ada PAS, Parti Gerakan dan MPP pun sudah memberikan sokongan secara bertulis. Jadi saya rasa semua dapat mengagaklah apa yang akan hala tuju Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional. Yang Berhormat, tentang persoalan adakah ini langkah jajaran baru PAS dari Perikatan Nasional dan hubungan dengan UMNO, apakah akan berlaku selepas ini? Ini bukan satu jajaran baru. Ini adalah memperkasakan Perikatan Nasional yang sudah berada dalam jajarannya selama ini, dan kita akan membuka lagi penyertaan mana-mana parti yang berminat nak masuk Perikatan Nasional, silakan. Soal kerjasama dengan UMNO, ia sudah pun dibincang dari masa ke semasa, cuma bagaimana perkembangannya akan diumumkan oleh pimpinan yang lebih mempunyai autoriti. PRN Johor, Yang Berhormat, PRN Johor, sebagaimana disebut oleh Presiden PAS tadi, Perikatan Nasional akan menyertai PRN Johor dan juga PRN Negeri Sembilan. Tetapi bagaimana caranya, itu kita akan bincangkan. Sama ada kita mempunyai persepahaman dengan mana-mana parti yang sedia ada, atau kita akan masuk bertanding ke semua kerusi, itu kita akan bincang kemudian. Masih lagi jauh, jarak tarikhnya masih banyak lagi yang akan berlaku. Dah Parlimen pun bubar bersama pun kita tak tahu. komen sikit tentang Ketua Bangkang. Apa tiba-tiba Ketua Bangkang diumum oleh? Itu bukan tiba-tiba. Ketua Bangkang sedia yang sekarang ini Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tetapi apabila diputuskan di dalam Perikatan Nasional, dan keputusan itu kita pun tahu bahawa keputusan di dalam Perikatan Nasional itu beberapa hari sebelum daripada Presiden PAS mengumumkan bahawa PAS akan mengkaji hubungan dengan Bersatu. Jadi saya kira keputusan itu salah menjadi bersifat akademik. Jadi tindakannya pada hari ini ialah kita just tidak menghantar apa-apa notis kepada speaker, kerana Ketua Bangkang masih lagi Datuk Seri Hamzah dan tidak ada apa-apa notis yang dihantar dan ia akan kekal. Kenapa kita mengumumkan Datuk Seri Hamzah? Itu menunjukkan bagaimana itulah dia PAS. Apabila kita berkawan sungguh-sungguh, dan kita bukan kawan makan kawan. Terima kasih. Penasihat Yang Berhormat kepada seluruhlah peminat politik terkait dengan perkembangan. InsyaAllah dengan apa yang berlaku pada hari ini, Perikatan Nasional on the right track untuk nak pergi ke pilihan raya. Dalam keadaan parti-parti di dalam kerajaan pun sedang bertikam sesama sendiri. Semalam pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menyindir itu UMNO dan Barisan Nasional. So Datuk Seri Saifuddin kata bahawa PAS ini kalau berkawan dia tak akan lama. Saya nak tanya Datuk Seri Saifuddin, PKR kawan dengan UMNO tahan berapa tahun? Pun tak lama juga. Jadi kalau nak kira berkawan tak lama, jangan salahkan PAS semata-mata. PKR semenjak PKR ditubuhkan, berapa kawan dah PKR ada dengan PAS? Baik, PKR berkawan dengan PAS, sama-sama sudah pun pecah, nak salahkan siapa kita tak tahu. Kemudian PKR kawan dengan Bersatu tahun 2018, dapat menawan negara pun tak lama. PKR kawan dengan UMNO pun tak lama. Jadi Datuk Seri Saifuddin yang asyik duduk kata PAS tak kekal kawan, ini hujah saya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Terima kasih, Pak.